日の当たらないようなこの街並みを深い闇が飲み込んでゆく今でもずっと日常のループの中もがき続けて Crazy 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 一人逃げ込んだ暗がりで見上げた空祈り捧げたってCan you save me save me now 誰もギリギリこの場所を逃げ出せないSemua aku pakai dah macam orang lain. Tapi kenapa aku masih rasa ini bukan aku? Faiz, kau okey tak? Nampak macam tak biasa. Aku okey je. Aku just penat. Weh Faiz, kau nampak tak beg baru Dalian? Limited edition, sumpah lawa gila. Kau tak join ke geng kelas beli smartwatch baru? Semua dah beli, kau beli lagi? Entahlah. Tapi aku rasa aku tak perlukan benda tu. Dalam dunia sekarang bro, kau siapa tak ada benda-benda ni semua? Hai, selamat datang. Beb, macam kemah kau? Saya tengah cari kemah. Oh, kemah ni viral lah ni. Okey lah kalau abang nak beli. จะยังเป็นความสวยงามของฉันเสมอ คงมีเพียงคำเดิมๆอยากให้เธอได้ฟังให้เธอได้รู้เช่นกันว่าฉันรักเธอในทุกเรื่อง Duduklah dulu. Boleh juga tu. Aisyah, aku tengok kau makin berjaya sekarang. Biasa je hidup ni kan kena naik. Dan dia tak boleh lah dia sangat. Ni dah start dengan barang kena dah up. Semuanya kan best. Tapi selama ni kau tak pernah ke kejar semua ni? Penat. Mana ada. Benda ni lah bagi makna pada aku. Orang suka view naik. Sponsor masuk. Itulah identiti aku sebenarnya. Oh! Cakap lah tak sedap ni. Aduh! Awak Pak I. Dari tadi stres aku tengok macam laptop lag lah Pak I. Tak ada lah. Ni, aku tengah main game. Laptop lag pula. Aduh. Tapi kan Pak I, aku ada lah boleh recommend kat hang dua solution. Satu yang murah, satu yang mahal lah. Kalau murah ni aku boleh cakap lah, beli laptop cukup dah 3,000 lebih dapat. Tapi takkan laptop je Pak I. Skrin besar mana Pak I? Baik setup PC macam aku. Ini paling kurang kan. Kalau sekarang ni, kalau betul-betul nak sedap lah 10k lah senang cakap. Kalau setakat 3k tu mungkin baru boleh beli monitor keyboard je kot. 10k tak lah. Aku recommend lah ni main game lag apa benda lah. Pak I, kan aku dah cakap, tengok laptop lah Pak I, tengok tahun kan. Laptop hang tu kalau setakat nak buka Word, Excel, buat kerja office boleh lah. Zaman sekarang ni orang kalau even buat benda-benda macam tu, orang dah buat setup padu dah Pak I. Belilah, beli setup PC Pak I, sedap sikit. Gini Pak I, kalau mu beli 10k semua benda boleh buat Pak I. Oh. So aku kena upgrade lagi lah laptop aku ni. Baik, nanti aku fikir. Dia nak yang cakap beli laptop Apa kata aku survey dulu. Kalau tengok kat sini semua cantik-cantik tapi harga mahal juga Aku tahu.
kita cari yang mahal sikit. Tapi kalau duit tu kita tanya kita tanya kawan kita, mesti dia boleh tolong ni. Kalau aku dapat yang ni mesti best punya. Sekejap. Aku nak minta tolong something lah. Boleh tak? Tolong apa tu? Tak adalah, tadi aku tering nak beli something, tapi aku segan lah. Tapi aku nak pinjam duit kau, boleh tak? Baik sangat ke? Berapa? Sebenarnya banyak juga Man, tapi nanti aku bayar lah dalam 10,000. 20 pun boleh. Boleh bayar ke? Alah, kita kawan dah lah berapa lama Man. Macam lah kau tak kenal aku Man. Nanti macam biasa aku ada duit aku bayar lah kawan. Boleh lah. Baik ikut lah. Cepat ini ya? Ya, saya. Ada ya. Terima kasih. Semua benda aku beli, tapi kenapa hati aku rasa kosong? Orang kata dunia moden memudahkan hidup, tapi kenapa makin senang, makin tak tahu siapa aku. Kau nampak tak beg baru Dahlia? Limited edition. Dalam dunia sekarang, pasal apa tak ada benda ni semua. Aisyah, aku nak tanya kau lah. Betul ke semua benda yang kau buat ni buat kau bahagia? Bahagia. Orang tak pernah tanya pun kita pasal bahagia. Orang tengok apa yang kita ada je. Tapi makna dalam hidup kita ni bukan pada barang. Pak Is, betul ke okey ni? Tak adalah, aku je fikirkan pasal diri aku. Pak Is, hidup ni bukan tentang benda yang kita miliki, tapi tentang siapa kita bila semua benda tu hilang. Aku nak kenal diri aku tanpa semua ni. Barang-barang mahal apa, aku tak nak termasuk dalam benda-benda yang macam ni. Dunia moden memang cuba bentuk kita, tapi kita masih boleh pilih siapa kita nak jadi.